Saya nak cerita tentang Puan Nora. 3 tahun lepas, emak Puan Nora ni dapat duit pusaka sebanyak RM15,000. Macam kebanyakan parents, beliau bahagikan sama rata lah kepada semua anak-anak. Puan Nora ada 5 orang adik-beradik, jadi setiap orang dapat RM3,000. Masa tu Puan Nora ada cadangan. Beliau ajak adik-beradik yang lain untuk tukarkan duit tu kepada emas. Tapi tak ada siapa pun yang berminat. Masing-masing ada perancangan sendiri. Jadi Puan Nora ni pun buat seorang diri lah. Dengan RM3,000 yang beliau dapat tu, Puan Nora beli 10 gram gold bar. Lepas tu Puan Nora simpan je. Itu je. Tak buat apa-apa pun. Tak jual, tak usik, tak kacau. 3 tahun pun berlalu, kebetulan pada masa yang sama, 2 orang anak Puan Nora dapat tawaran masuk universiti. Sebagai ibu bapa, kita tahulah bila anak masuk universiti ni memang perlukan banyak duit. Bukan setakat yuran. Kos penginapan, kos pengangkutan, buku, peralatan pembelajaran dan macam-macam lagi. Jadi Puan Nora pun jual 10 gram emas yang beliau simpan tu. Alhamdulillah, nilainya ketika tu, waktu dijual tu sekitar RM6,000. Dan duit itulah yang Puan Nora gunakan untuk belikan laptop untuk kedua-dua anak beliau yang bakal masuk universiti. Jadi bila saya dengar cerita ni, saya terfikir one thing. Puan Nora bukan simpan emas sebab nak beli laptop. Masa beli emas 3 tahun lepas, anak-anak pun belum masuk universiti lagi. Tetapi bila tiba masanya beliau perlukan duit, simpanan tu ada dan boleh digunakan. Dan ada satu lagi bahagian yang saya rasa sangat menarik. Puan Nora cuba tanya adik-beradik beliau yang lain. Dia tanya, masih ada lagi tak duit pusaka RM3,000 yang mak bagi dulu? Tahu tak jawapannya apa daripada adik-beradik beliau? Jawapan mereka semua lebih kurang sama. Dah habis. Sedangkan RM3,000 milik Puan Nora bukan sahaja masih ada, malah berjaya bertukar menjadi sebuah aset yang membantu kos pendidikan anak-anak beliau. Di sinilah Puan Nora semakin yakin dengan tabiat menabung emas sebab beliau dah nampak sendiri bezanya antara duit yang disimpan dan duit yang sekadar dibiarkan dalam akaun. So sometimes beza antara orang yang berjaya menyimpan dan yang tidak bukan pada jumlah duit yang mereka dapat, sebab semua adik-beradik Puan Nora dapat jumlah yang sama. Bezanya ialah apa yang mereka lakukan dengan duit tersebut. Kalau anda ada lebihan simpanan dan sedang mencari cara untuk melindungi nilai duit anda bagi matlamat 2 hingga 10 tahun yang akan datang, boleh hubungi saya. Saya akan bantu anda menukar sebahagian simpanan kepada bentuk emas fizikal supaya setiap simpanan yang dibuat mempunyai tujuan yang jelas.